you. Hai guys, telekung baru. Cantik kan? Hi, assalamualaikum semua orang. Karina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni kembali lagi kita di segmen creepy, dan kali ni kisah ni datang daripada salah seorang subscriber kita, dan dia alami benda ni sendiri semasa dia bercuti dengan kawan-kawan dia. So cerita kali ni tentang satu trip percutian ke Pulau Pinang, tapi apa yang sepatutnya jadi memori indah bertukar jadi mimpi paling ngeri bila diorang check in dekat satu rumah Airbnb lama dekat kawasan Teluk yang dia tak bagi tahulah nama kawasan tu, dan dalam rumah tu ada sejarah hitam yang tak semua orang tahu. So tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. So perjalanan tu mula-mula okey je diorang. Of course lah, have fun, gelak ketawa, borak-borak dalam kereta. Playlist Spotify pun paling bising lah dalam kereta tu. So Diana dengan 4 orang kawan dia, Umi, Mia, Yani dan Kai, diorang memang dah lama plan untuk pergi trip ni tau. Sebab masing-masing stres kerja, stres study. So cuti pendek ni lah diorang nak lari jauh sikit kan. Nak tengok angin laut, nak makan seafood, nak tengok sunset, nak relaxkan kepala. So sampai je dekat Pulau Pinang tu, diorang check in lah dekat satu rumah Airbnb ni. Rumah tu 2 tingkat, and design dia design kolonial yang lama. Kawasan tu macam tenang sikit dalam area tu. Dan rumah tu kalau siang nampak cantik, pokok-pokok dia besar, redup. Tapi bila malam, ya Allah, seramnya weh. Tuan rumah dia Pak Saleh. Tuan rumah dia hantar mesej ni je: rumah ni ada sejarah, jangan buka bilik belakang dan jangan tinggalkan cermin terbuka waktu malam. So diorang apa lagi, gelak je lah kan. Benda-benda macam ni macam zaman sekarang, siapa nak percaya macam tu lah. So petang tu diorang pun pergilah main jet ski. Wah, bestnya. So ambil gambar sana sini, video lompat dalam air, jerit-jerit happy. Tapi lepas je maghrib, lepas senja, bila diorang balik rumah, tiba-tiba udara dalam rumah tu jadi lain macam. Diana baru je buka pintu, terus rasa sejuk semacam tau. Padahal dekat luar tu panas terik. Lepas tu Umi tegur, korang rasa sejuk macam lain macam tak dekat dalam rumah ni? Lepas tu diorang macam buat-buat gelak kan, anggap aircon ke, padahal semua aircon tutup sebenarnya. So Umi pun pasanglah lilin. Lilin yang macam lilin terapi yang ada bau wangi tu kan. Tapi lilin tu tiba-tiba terpadam sendiri. Tak ada angin, tak ada kipas, tapi still diorang masih gelak lagi. Sebab suasana tu macam, bila dengan kawan-kawan kan, kita jadi kurang seram sikit sebenarnya. Malam tu diorang bertiga pergi main congkak weh. Astagfirullah. Umi, Mia, Yani main congkak. Diana dengan Kai, diorang dah keluar untuk pergi beli burger, diorang nak makan malam. Tapi yang peliknya, bila diorang balik je sejam 2 lepas tu, Mia cakap, bukan korang dah balik ke tadi? Siap makan sekali dengan kita orang. Lepas tu Diana macam blur, baru je sampai ni, burger ni pun masih panas lagi. Satu rumah tu terus diam. Tak ada siapa boleh jawab siapa yang datang tadi makan dengan diorang sekali. So diorang semua terus naik bilik, tutup pintu, pasang surah. Berlima tidur dekat atas katil king size tu. Siapa berani nak tidur seorang malam tu lepas dah ada insiden macam tu kan? So dalam pukul 2.45 pagi, Diana terjaga. Time tu perut dia pula memulas. Masalahnya toilet dekat bawah. Dia pun turun je lah seorang-seorang, gelap-gelap tu kan. Masa dia jalan dekat tangga, dia terdengar ada bunyi tapak kaki, macam orang ikut dari belakang tau. Dan paling seram, bila dia nak check, tak ada orang. So dia pun masuk je lah toilet. Lepas settle dia punya hajat nak pergi toilet tu, dia keluar, dia ternampak tapak kaki kecil, macam budak-budak yang baru lepas main lumpur. Tapi lumpur tu basah. Dalam hati dia, ya Allah, dia ikut aku ke tadi? Lepas tu dia buat tak nampak lah. Dia terus naik balik kat bilik kan.
Pagi esok semua sunyi. Muka Diana yang malam tadi tu pucat. Lepas tu Umi tanyalah, kau okey tak? Diana cakap letih je. So tengah bersiap, tiba-tiba Umi menjerit dari bilik air. Weh, siapa lukis muka kat cermin ni? Semua lari. Dekat cermin tu ada tapak tangan merah yang gelap. Bentuk muka tu hodoh, mata besar dan mulut ternganga. Macam lukisan tu macam muka orang tengah menjerit tau. So diorang basuh lah kan, guna air sabun tu. Tapi kesan tu tak nak hilang tau. Kai ni memang berani sikit. So dia decide nak buka pintu bilik belakang tu. And then dia terjumpa satu nota bawah pasu bunga, kunci bawah sini. So dia buka lah, dia ambil kunci tu, dia pergi buka bilik belakang tu. Buka-buka je, bau bilik tu hanyir. Bilik tu gelap, penuh habuk, sarang labah-labah pun banyak. Dan ada kerusi kayu berantai besi lama. Dinding penuh dengan tulisan yang pelik. Lepas tu Yani ni, dia ada macam ilmu basic lah pasal ilmu mistik ni. Dia cakap lah, tempat ni memang tempat ikat benda, bukan main-main ni. Seram gila. Kenapa dia buat rumah Airbnb siap? So malam tu gangguan makin kuat lah sebenarnya. Cermin dekat dalam bilik Diana retak sendiri. Umi pula mimpi dia ditarik ke dalam lubang hitam. Mia pula dia bercakap sorang-sorang, siap ketawa lagi. Tiba-tiba dari dalam dinding terdengar bunyi baby menangis. So diorang memang terus call tuan rumah Pak Saleh tu. Lepas tu Pak Saleh tu cerita, rumah ni dulu rumah anak yatim zaman British. Patutlah design dia macam design kolonial. Dulu ada penjaga perempuan dan dia mendera budak-budak. Dia ada kes dera budak-budak dalam tu. Ada budak kecil yang mati dalam bilik belakang. Selalunya orang memang ternampak macam budak-budak kecil dekat dalam cermin macam tu lah. Sebab dulu dia dikurung dalam bilik yang penuh cermin. Lepas tu semua orang senyap lepas dengar cerita Pak Dola pula, Pak Saleh ni. Diorang kemas barang, diorang keluar juga tengah-tengah malam tu. Masa nak tutup pintu, Diana terdengar suara halus, jangan tinggalkan saya lagi. Tapi diorang tak pandang belakang dah. Sampai sekarang bila Diana pandang cermin, kadang-kadang dia nampak bayangan budak kecil tu tengah berdiri belakang. So guys, kalau korang stay dekat rumah Airbnb yang lama-lama ni kan, kalau dapat pesanan pelik daripada owner, janganlah pandang ringan weh. Kadang-kadang macam kita trust di app, kita memang percaya apps tu, tapi tak semua rumah boleh dipercayai. Okay, so kisah seterusnya ni datang dari subscriber kita yang lain, nama dia Balkis. Dan kejadian ni baru-baru je terjadi waktu dia join program kelas tuition diorang lepas habis SPM. Program tu 2 hari 1 malam dekat Bayu Balau Resort, Johor, iaitu pada hari Sabtu dengan Ahad. Baru-baru je berlaku, 17 dan 18 Mei baru-baru ni. So let's go. Balkis dengan kawan-kawan dia naik bas daripada stesen sampai je dekat resort dalam pukul 2 petang macam tu. So resort tu ada 2 blok. Blok A dekat depan Dewan dan blok B dekat belakang sekali, sebelah hutan. So majoriti pelajar ni semua duduk dekat blok A. Tapi Balkis dengan roommate dia kena duduk dekat blok B. Blok B tu agak tersorok sikit kat belakang. So malam pertama lepas taklimat, semua orang pun turun lah mandi kolam. Dalam pukul 6.45 petang, Balkis decide nak naik bilik dulu. So dia ajak lah Rohana, tapi Rohana tak nak sebab tengah syok main air kan. Rohana pun bagi kunci bilik je lah dekat Balkis. Jadi Balkis pun naik lah sorang-sorang. Waktu Balkis masuk bilik, dia rasa okey je. Tapi bila jam dah dekat pukul 7 waktu maghrib kan, dia rasa tak sedap hati dah. Bilik sebelah kosong. Rohana pun belum masuk. Masa dia tengah tukar baju, dia terdengar ada orang hentak pintu bilik kuat sangat. Tapi dia fikir positif lah, maybe kawan dia tengah main kot. Lepas tu terdengar lagi orang ketuk pintu bilik dia lagi. Dia stay positif, ingatkan Rohana dah naik. Tapi bila dia keluar bilik air, tak ada siapa-siapa. Siap semua, Balkis pun turunlah balik ke bawah. Dan sebelum turun, dia sempat ketuk bilik Fahana dan Ipah. Bila tanya dia orang, ada ke korang ketuk pintu bilik dia tadi? Dan diorang kata tak ada. So Balkis diam je lah, malas nak fikir panjang kan. Tapi bila dia bagi tahu yang Rohana tak naik bilik tadi, Fahana dengan Ipah ni terus pandang sesama sendiri and senyap.
Masing-masing macam, tadi kita orang nampak Rohana naik bilik. Time tu lah suasana jadi lain. Balqis pelik lah sebab tadi memang bilik kosong. Bila pergi dewan makan, Balqis perasan yang Rohana memang tengah makan dengan cikgu-cikgu. Rupanya Rohana memang tak main air pun sebab time tu dia tengah period. Lepas makan dalam pukul 11 lebih macam tu kan, 11 malam lah, semua orang balik bilik. Nah, dekat sinilah kejadian makin pelik. Balqis, Rohana, Farhana dengan Ipah, 4 orang ni bertemu dengan kakak pengurus program dengan kawan dia. Kakak tu cakap jangan jalan seorang-seorang, hati-hati kat sini keras. Ipah sempatlah tanya kenapa, tapi kakak tu cuma cakap jaga mulut. So balik bilik, Balqis pelik sebab langsir, TV dan tingkap bilik dia semua terbuka. Sedangkan sebelum turun makan tadi, dia memang dah tutup semua tau. Tapi macam biasalah, malah nak panjangkan cerita, dia takut kawan-kawan dia takut. Lepas tu Balqis dengan Rohana turunlah beli makanan dekat gedegang, mesin gedegang tu kan. Balik bilik, baru je letak makanan atas meja, tiba-tiba lampu bilik tu terpadam. Yang peliknya, satu blok tu lampu okey, cuma bilik diorang ni je blackout. Diorang terus lari jumpa dengan cikgu diorang. Diorang panggil Sir. Sir pun pelik sebab bilik lain okey. So Sir pun bawa lah diorang ni ke bilik lain kejap. Kawan dia Ila. Bila dah okey, bilik Balqis ada macam current balik tau. Tapi bilik Farhana dengan Ipah masih blackout. Time tu kawan dia dah menangis dah. Lepas tu Balqis tanyalah kenapa kan. Sebab Ipah tu dia menangis tersedu-sedu. Dia pandang Rohana dengan mata merah, dia sembab macam tengah marah. Bila Sir datang tanya, Ipah kata dia takut, tapi dia tak nak cerita apa-apa. So Sir pun pesan lah suruh buka surah, jangan cakap apa-apa lah, jangan tegur apa-apa kan. So balik bilik, si Balqis ni makan Maggi, Rohana pula tengok TV. Masa Rohana tengah adjust wayar TV, Balqis perasan dekat tingkap ada seorang perempuan berdiri dekat blok sebelah. Muka dia sama-sama macam kawan dia. Dia nak panggil tapi bila pandang balik, kosong, hilang. Malam tu lah Balqis tak boleh tidur sampai 3 pagi. Esoknya pagi-pagi semua pelajar kena berkumpul tepi pantai. Time tu lah kecoh bilik Ila yang diorang singgah malam tadi masa blackout tu pun sebenarnya kena kacau. Ila cerita malam tu pukul 3 lebih macam tu, dia dengar budak main lari-lari depan bilik. Padahal bilik Ila tu paling atas. Atas dia cuma bumbung. So dia terdengar titisan air dari siling, sedangkan mana datang air. Laki-laki bilik depan pun pelik sebab diorang kata malam tu diorang semua tidur awal tau. Razik, pelajar lelaki blok yang sama dengan Balqis pula, bagi tahu dia nampak budak perempuan basah kuyup macam baru lepas main air, jalan sorang-sorang dekat tepi dewan pukul 2 pagi. Dan sampai ke hari ni semua member dia ni masih tertanya lah apa yang sebenarnya terjadi malam tu. So senang cerita, tempat tu memang keras lah. Kadang-kadang kita dah jaga mulut, jaga tingkah laku apa semua, tapi tempat tu memang dia punya. Begitulah ceritanya guys. So itu dia 2 cerita yang kita dapat tentang bercuti I guess. Korang pun dah nak cuti sekolah next week kan? Mesti ada banyak lagi cerita-cerita seram yang korang nak kongsi. Boleh share dekat kamarinawork29@gmail.com. And last word, jangan lupa purchase Creepy Lash. Kita masih ada promo mascara. Dalam Creepy Lash ni ada lash booster formula, smudge proof, easy remove, cepat kering, boleh panjangkan lagi bulu mata and lentikkan bulu mata. So siapa ada bulu mata pendek, korang wajib ada Creepy Lash ni dalam makeup masing-masing ya. So thank you dah tonton video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye.